Hadirin sekalian, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon hadirin untuk memenuhi tempat duduk di bahagian hadapan terlebih dahulu. Mohon kerjasama semua hadirin agar mematikan telefon bimbit dan meletakkannya di dalam mod senyap sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin juga diminta untuk tidak meninggalkan majlis sehingga majlis ini selesai. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Diumumkan perarakan masuk graduan SK Nama Medan ke dalam Dewan.
Graduan dipersilakan duduk. Diumumkan perarakan masuk barisan ahli akademik SK Tamaminat ke dalam Dewan. Diumumkan perarakan utama masuk ke Dewan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor. Bersatu dan
Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Khairul bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan, Puan Salwani binti Salih, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zainab binti Yaakob, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Sharifah binti Mansur, Penolong Kanan Core Curriculum, Encik Nur Akmal bin Muhammad Razali, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Puan Siti Nadimah binti Muhammad Zain, Penolong Kanan Petang, para ahli akademik, guru-guru, ibu bapa, para graduan serta warga dewan sekalian. Selamat datang diucapkan ke Hari Apresiasi Tahun 6 kali ketiga. Untuk makluman para hadirin, objektif majlis apresiasi ini diadakan adalah bagi meraihkan murid-murid tahun 6 yang bakal menamatkan pengajian di peringkat sekolah rendah serta menghargai jasa bakti mereka yang pernah mengharumkan nama sekolah. Di samping itu, majlis ini juga sebagai motivasi untuk terus belajar setelah melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Tangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmat. Mohon keberkatan serta hidayah, moga majlis sentiasa selamat. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hermi bin Nordin untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Murah, lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta seluruh umat yang istiqamah menuruti ajaran baginda hingga ke akhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya pada hari yang penuh bermakna, kami berhimpun dalam majlis apresiasi tahun 6 kali ketiga Sekolah Kebangsaan Taman Medan dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat. Kami memohon agar Engkau limpahkan rahmat, keberkatan serta kesejahteraan kepada majlis ini dari awal hingga ke akhirnya. Jadikanlah perhimpunan ini sebagai satu majlis yang Engkau redai dan Engkau berkati. Ya Allah, kami menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu atas segala nikmat ilmu, kesihatan dan kesempatan yang Engkau kurniakan kepada anak-anak tahun 6 yang akan diraihkan pada hari ini. Ya Allah, kurniakanlah mereka kejayaan yang berterusan, bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam pembentukan syahsiat, kepribadian dan akhlak yang mulia. Bimbinglah langkah mereka dalam menempuh alam persekolahan yang seterusnya agar sentiasa berada di jalan yang benar dan diridai oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini insan yang beriman, berilmu, beramal dan beradab. Kurniakanlah mereka hati yang tenang, pikiran yang cerdas, semangat yang kental, serta jiwa yang tabah
dalam menghadapi segala ujian dan cabaran kehidupan pada masa hadapan. Peliharalah mereka daripada pengaruh yang tidak baik dan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, akhlak serta masa depan mereka. Ya Allah, kami juga memohon rahmat dan keberkatan kepadamu buat para pendidik dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Taman Medan yang telah mencurahkan bakti, tenaga dan ilmu dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ganjarilah mereka dengan sebaik-baik ganjaran atas setiap usaha, pengorbanan dan jasa yang telah dicurahkan. Kurniakanlah kepada mereka kesihatan yang baik, kesabaran yang tinggi serta keikhlasan yang berpanjangan dalam mendidik anak bangsa. Ya Allah, kami turut memohon keberkatan kepada ibu bapa dan penjaga yang sentiasa menjadi tulang belakang, pendorong dan pembimbing kepada anak-anak. Satukanlah hati kami semua dalam usaha mendidik dan membentuk generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, agar lahir insan yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hilmi bin Nordin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat kerahmatan juga keberkatan sehingga ke penghujung. Warga hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan yang berusaha Encik Khairunizal bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan, untuk menyampaikan ucapan dan pengisytiharan pembukaan sidang 1 Majlis Apresiasi tahun 6 dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Azhar bin Abdul Rahman, yang di-Ketua PIBG SK Taman Medan, yang dihormati Barisan Pentadbir SK Taman Medan, para ahli akademik, guru-guru yang diundang khas pada pagi ini, yang dihormati para ibu bapa murid-murid tahun 6 yang juga dalam majlis ini kita gelarkan mereka sebagai graduan, dan seterusnya yang saya sayangi, anak-anak yang baik lagi cerdik, yang mana pada hari ini murid-murid tahun 6 kita gelarkan sebagai graduan, sebagai doa dalam setiap kata. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksana yang telah berjaya merancang, menguruskan dan seterusnya merealisasikan majlis istiadat kita pada pagi ini. Ini adalah merupakan majlis kali yang ketiga bagi SK Taman Medan, iaitu kita mengadakan satu majlis simbolik sebagaimana penutupan kepada penganugerahan. Kalau di universiti, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan penganugerahan mungkin diploma, mungkin ijazah sarjana, dan juga mungkin juga untuk doktor falsafah. Jadi pihak sekolah telah mengambil pendekatan untuk kita melaksanakan satu majlis simbolik dalam penyampaian sijil-sijil tamat persekolahan dan sebagainya, termasuklah sijil penghargaan pencapaian, menerusi satu majlis istiadat yang kita adakan pada pagi ini, supaya anak-anak ini diberikan motivasi untuk terus melanjutkan pelajaran ke Menara Gading pada suatu hari nanti. Kepada semua graduan yang berada di dalam dewan yang terdiri daripada kelas amanah, lestari, cerdas dan dedikasi untuk sidang 1. Tahniah kerana anda telah berjaya menamatkan sesi pembelajaran sehingga berumur 12 tahun di SK Taman Medan, iaitu kira-kira 6 tahun sesi pendidikan di sini. Tahniah juga
kerana anda telah dibimbing dari sudut sahsiah, disiplin diri dan jati diri. Saya berharap agar semua murid-murid SK Taman Medan tahun 6 yang berada di dalam dewan ini akan terus mencipta kegemilangan dari sudut akademik, sahsiah diri dan jati diri. Dan saya juga mendoakan agar semua graduan yang ada di sini pada suatu hari nanti memang realitinya memakai jubah sebenar yang berada di universiti. Tuan-tuan dan puan, sebagai penghargaan buat anak-anak kita, saya mohon tuan-tuan dan puan beri tepukan kepada mereka pada hari ini. Seterusnya saya minta graduan sila bangun sebentar, semua berdiri. Bangun. Letakkan tangan di bahagian dada, tangan kanan di dada kiri, tangan kanan di dada kiri, dekat jantung kita. Sekarang toleh ke arah ibu bapa. Boleh toleh kiri atau kanan, sebab ibu bapa berada di kiri dan kanan dewan. Mana-mana pilihlah asalkan nampak. Okey? Kemudian ulang ikut apa yang saya kata. Ibu dan ayah, graduan tak semangat hari ini. Jangan hujan graduan. Lagi sekali. Ibu dan ayah, terima kasih. Ibu dan ayah, saya sayang anda. Ibu dan ayah, saya mohon kemaafan. Ibu dan ayah, saya berjanji akan melanjutkan pelajaran. Kita tepukkanlah untuk mereka, tuan-tuan dan puan. Sekarang graduan boleh pusing ke hadapan dan duduk semula. Kepada para ibu bapa, saya mewakili pihak sekolah sekali lagi ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua di atas kesudian untuk hadir pada hari ini. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, ini adalah majlis yang penuh dengan istiadat. Maka kita laksanakan. Semoga ia menjadi pembakar semangat kepada anak-anak kita untuk meneruskan ke peringkat yang sepatutnya pada suatu masa nanti. Terima kasih kepada para ahli akademik yang telah mendidik anak-anak yang baik lagi cerdik ini. Tepukkanlah untuk guru-guru kita, tuan-tuan dan puan. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya mengisytiharkan pembukaan sidang 1 Majlis Apresiasi tahun 6 kali ketiga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar atas ucapan dan pengumuman pengisytiharan pembukaan sidang 1 Majlis Apresiasi tahun 6 sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah bagi kelas dedikasi dan cerdas. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Encik Khairul Nizar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan. Bagi penerima kelas dedikasi dimulai dengan Adil Naufal Qayyim Zamli. Aina Balkis Muhammad Firdaus. Aizah Ainil Azizah. Aryan Rahmat Yanto. Farah Tihani Abdullah.
Maka Muhammad Ikram Muhammad Hezri Hiza. Muhammad Adam Fatur Rahman bin Muhammad. Muhammad Irfan Ramadan Kamarul Hisham. Muhammad Adan Amnan Muhammad Aziz. Muhammad Adam Raya Abdul Mukmin. Muhammad Adam Rizki Ahmad. Muhammad Amirul Madzaidi. Muhammad Akil Haras Muhammad Nur Husain. Muhammad Daniel Aki Muhammad Syahidan. Muhammad Danish Hakimi Razi. Muhammad Fahim Samsul Azlan. Muhammad Faris Mustaqim Muhammad. Muhammad Faus Izul Haq Ahmad Suhaimi. Nur Afika Darwisha Muhammad Izzuddin. Nur Aini Sophia. Nur Ain Amani Hasim Abdullah. Nur Amira Zahra Syahrin. Nur Dahlia Muhammad Nur Khairul. Nur Damia Amani Muhammad Anwar.
Nur Elia Syifa Khairul Amin. Nur Insyirah Imran. Nur Izara Arisa Izhaq. Nur Qalisha Amelia Khairul Azhar. Nur Qasih Alia Abdullah. Putra Saleh Daniel Muhammad Adli. Khalisha Damia Muhammad Faizul Azmi. Kisha Kristina Muhammad Fairuz. Nur Kristina Adnin Abdul Rahman. Bagi penerima kelas cerdas dimulai dengan Adam Muhammad Daniel Ahmad Azmin. Adira Damia Zulkarnain. Ahmad Haikal Muhammad Abdul Hanafi. Ainur Syafina Rizwan Abdul Muhsin. Ainul Mardiah Rico Ricardo. Amar Farish Amirul Izhan. Anur Anissa Syahrul Rizwan. Auni Umairah Muhammad Syafi'i. Azalia Fatihah Muhammad Firzus. Azra Nur Ishal Razali. Elmiza Marsha Iza Fauzi. Muhammad Danish Muhammad Fauzi. Muhammad Amirul Hazid Muhammad Azlan.
Muhammad Amar Danish Ahmad Sabri. Muhammad Akil Zikri Muhammad Azhar. Muhammad Daniel Irfan Abdullah. Muhammad Faris Rahimi. Muhammad Haidar Haikal Azrul Rostum. Muhammad Mikael Najmi Man Isa. Muhammad Kuzairil Muhammad Farizan. Muhammad Ryan Haziq Irfan Tasbih. Muhammad Syafiq Adab Jalaluddin. Muhammad Syafiq Akil Saripudin. Muhammad Syahid Ar-Ryan Muhammad Syafiq. Muhammad Syazril Muhammad Syahrul Nizam. Muhammad Syazwan Muhammad Syukri. Masya, nak pergi sana. Muhammad Yunus Sulaiman. Ha? Sampai habis? Sampai habis ya? Muhammad Zarif Aiman Muhammad Syazli. Nur Amirah Akila Muhammad Sukri. Nur Izara Balkis Azizul. Nur Mia Nabila Zizi Hasrul. Nurul Alisha Dania Asbullah. Nurul Damia Basir. Nurul Kamilia Mat Syahid. Nur Zara Amani Nordin. Safia Umaira Abdullah.
Dan Syahira Iziani, Syaiful Zamri. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Cik Khairul bin Abu Bakar atas kesediaan menyempurnakan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah sebentar tadi. Hadirin sekalian, sidang satu berehat seketika. Warga Dewan sekalian, majlis akan dihiburkan dengan persembahan dari kumpulan Dirgah Hayu Tani dengan persembahannya tarian joget yang bertajuk Tambatan Hati. Dipersilakan kumpulan Dirgah Hayu Tani. Boleh sebab Wan yang buka. Kalau hang start dulu ya. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Dirgah Hayu Tani atas persembahan itu tadi. Untuk makluman warga Dewan, persembahan ini telah dipimpin oleh Encik Hasib bin Zainul Bini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah bagi kelas Bestari dan Amanah. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Encik Khairul bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan.
Bagi sini. Okey. Bagi penerima, kelas bestari dimulai dengan Afifah Sumayyah Amran, Alisa Husna Syahrul Nur Kamal Azwa, Anas As-Saif Nasharuddin, Akash Hariri Muhammad Farid, Arizqullah Ishraf Amir, Aira Elisa Nur Al-Safari, Damia Aisyah Nur Syafiq Hasri, Farid Darwish Muhammad Hafiz, Hanif Uzair Saiful Bahri, Khadijah Munira Kamalrul Azaman, Muhammad Syaraf Afiq Muhammad Syarif, Muhammad Ashraf Salihuddin, Muhammad Aidil Afiq Mustadi Arifin, Muhammad Amsyah Arif Badrisha, Muhammad Akil Rafiq Muhammad Safiq, Muhammad Azfar Zulkarnain Omar, Muhammad Wazif Mustaqim Zakaria, Muhammad Yusuf Muhammad Sulaiman, Muhammad Zarif Muhammad Razi, Nik Nur Amni Hasha Nik Nazmi,
Ain Suhaili. Nur Iris Alwani Muhammad Hasrul Nizam. Nur Alisha Jannah Muhammad Anwar. Nur Alia Farhana Muhammad Zani. Nur Farah Batrisha Suratman. Nur Fatimah Asyuk. Nur Qalisha Muhammad Khairi Anwar. Nur Qalisha Zinira Muhammad Lamhat. Nur Kisha Amani Muhammad Asmadi. Nurul Afika Razif. Nurul Ain Sulaiman. Nurul Alia Sofia Samsul Hisam. Nurul Iman Humairah Abdul Hakim. Nur Zulaika Darwisha Muhammad Zuraidi. Rose Adriana Nasuha Muhammad Firdaus. Siti Nur Zahira Ismail. Bagi penerima kelas amanah dimulai dengan Abdul Arfa Muhaimin Abdul Muttalib. Adelia Farha Muhammad Azri. Afrina Safa Ahmad Mujahid. Ahmad Daniel Ashraf Rahman.
Muhammad Dani Al-Razan Nur Syahrizan. Amir Arsyad Rohaizan. Amar Hijazi Nur Azwan. Aklan Hanif Ahmad Yazid. Dair bin Farouk Zulhanif. Hafiza Muhammad Farhan. Hanan Muiz Hasif. Kidir Khalid. Luqman Nur Hakim Azhar. Muhammad Ali Zamran Zamani. Muhammad Anas Nakim Dairi. Muhammad Akil Haris Muhammad Hasrul. Muhammad Danish Hafiz Nur Hafizan. Muhammad Faik Zikri Muhammad Firdaus. Muhammad Izdakif Saiful. Nur Alisha Mahsuri Abu Bakar. Nur Alia Mahsuri Abu Bakar. Nur Zafrel Afzal Nur Zariman. Nur Adriana Sastra Vijay. Nur Aibi Hana Amirul Syuhai. Nur Auni Zinirah Muhammad Fadil. Nur Batrisha Muhammad Razi.
Nur Nadia Insyirah Zulkifli. Nur Gasne Sofia Muhammad Nazri. Nur Kasrina Damia Fahmi Hafiza. Nur Salsabila Syada Abdul Rahim. Nur Zara Alia Amiruddin Yunus. Kasih Ariana Mazni. Airin Hana Abdul Qayyum. Siti Nur Hafidah. Siti Nurjannah Zulkifli. Said Muhammad Akil Haras. Said Muhammad Yazid. Dan Tengku Daniel, Tengku Erwan Martino. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Cik Karuniza bin Abu Bakar atas kesudian menyempurnakan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah sebentar tadi. Warga Dewan sekalian, kini kita akan mendengar ucapan daripada wakil murid. Dengan itu, majlis mempersilakan Muhammad Yusof bin Muhammad Sulaiman dan An-Nur Arisa binti Syahrul Rizwan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Khairul Nizam bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Medan, barisan pentadbir sekolah. Seterusnya guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana memberikan kami ruang dan peluang untuk menyampaikan ucapan pada majlis apresiasi tahun 6 kali ketiga. Saya mewakili semua pelajar tahun 6 SK Taman Medan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga pendidik SK Taman Medan kerana berjaya menampilkan majlis ini bagi meraihkan kami semua. Hadirin sekalian, majlis ini diadakan khas untuk kami murid tahun 6 yang akan menamatkan pengajian di sekolah ini. Sekolah yang kami sayangi. Betapa bangganya kami kerana sebelum kami melangkah peluang meninggalkan sekolah, kami telah menaikkan
dan diberikan penghormatan dalam majlis yang belum pernah kami rasai sebelum ini. Malah kami juga generasi ketiga yang didaikan dengan majlis sebegini. Majlis apresiasi ini kelak akan menjadi suatu memori indah buat kami. Memori ini akan kami simpan baik-baik menjadi lipatan sejarah. Inilah detik paling indah buat kami. Oleh itu, saya mewakili semua murid tahun 6 mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru yang pernah mengajar kami sejak kami tahun 1 hingga tahun 6. Gurulah yang paling banyak berkorban untuk kami. Guru sanggup berkorban masa, tenaga, bahkan RM2 demi mendidik dan melihat kami menjadi manusia yang berguna. Di sebalik kejayaan kami hari ini, ada juga insan yang paling banyak berkorban, berjaga dan paling banyak bersama dengan karina kami, iaitu ibu bapa dan juga penjaga kita yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Berikan tepukan. Hadirin dan rakan-rakan sekalian, majlis apresiasi ini memberikan perhatian yang amat besar kepada kami murid tahun 6. Memakai jubah dan berbaris, kemudian naik ke pentas seorang demi seorang untuk menerima scroll merupakan pengalaman paling berharga buat kami. Majlis apresiasi ini telah menjadi pembakar semangat kami agar tidak jemu berusaha untuk mencapai kejayaan demi kejayaan sehingga kami benar-benar dapat menjejakkan kaki ke menara Gading. Kami sedar dan kami yakin bahawa untuk mencapai kejayaan yang sebenar bukanlah satu perkara mudah. Namun, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sanggunya? Oleh hal yang demikian, biarlah majlis hari apresiasi ini menjadi titik permulaan kepada kami untuk menyeluk pegasam sehingga ke pangkal lengan. Alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdakwat biar hitam, bara yang digenggam biar sampai jadi arak, agar pada suatu hari nanti kami menjadi benih yang dicampakkan ke laut menjadi sebuah pulau. Akhir kata, ayo rakan-rakan semua kita berdiri dan berikan ucapan bersama-sama. Sama-sama ikut saya. Maafkan kami ibu ayah. Maafkan kami ibu ayah. Kami sayang ibu ayah. Kami sayang ibu ayah. Terima kasih ibu ayah. Terima kasih ibu ayah. Maafkan kami cikgu. Maafkan kami cikgu. Kami sayang cikgu. Kami sayang cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada wakil murid atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Warga Dewan sekalian, seterusnya adalah acara pengisytiharan mantan murid SK Taman Medan dan penangguhan sidang 1 Majlis Apresiasi tahun 6. Maka dengan itu, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Karun Nizal bin Abu Bakar untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Terima kasih kepada juruacara. Terlebih dahulu sebelum saya isytiharkan, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah menyantuni majlis kami pada hari ini. Tahniah kepada anak-anak didik yang baik lagi cerdik. Tepukan untuk diri sendiri. Maka dengan berakhirnya penerimaan majlis istiadat bagi apresiasi tahun 6, dengan ini saya mengisytiharkan sidang pertama Majlis Apresiasi tahun 6 kali ketiga ditangguhkan dan semua murid tahun 6 yang telah menerima CJ tadi diisytiharkan sebagai alumni SK Taman Medan.
Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Khairunizal bin Abu Bakar atas kesudian membuat pengisytiharan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu sekolah SK Taman Medan. Hadirin diminta berdiri. Hadirin sekalian, diumumkan perarakan utama untuk meninggalkan majlis. Oleh itu, hadirin diminta untuk terus berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadrat ilahi. Majlis apresiasi tahun 6 pada hari ini berjalan dengan lancar. Tahniah diucapkan kepada semua murid tahun 6 yang berjaya memperoleh sila rekaman sekolah rendah pada hari ini. Bagi SK Taman Medan juga mengatakan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua ibu bapa atas kejayaan anak masing-masing. Makluman kepada semua ibu bapa dan murid tahun 6 yang ingin bergambar, bolehlah ke studio gambar rasmi majlis hari ini di kelas 4 cemerlang. Bagi pihak majlis, kami menyusun 10 jari seandainya terdapat kelemahan dan tersalah tutur bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Embun menitis dedaunan basah di hujung daun seawal pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizinkan Yang Maha Esa bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon murid-murid sedang satu, jangan selerakkan kerusi, keluar dengan kemas supaya untuk kemudahan bagi sidang dua. Pada para ibu bapa yang telah membuat bayaran tempat gambar, boleh terus ke 4 cemerlang untuk sesi tersebut. Terima kasih.
Satu jam kan? Cepat. Ah, 10.30.